It's Boy Jaga Mulut. Nizam jentik-jentik. Ladies and gentlemen, Nizam jentik-jentik. Wow. Apa khabar semua? Baik. Wow. Saya Nizam jentik. Kenalkan semua? Tak. Serius lah tak? Saya ingatkan saya dah popular tau dekat Malaysia ni. Saya Nizam jentik ya, peserta lawak solo Astro 2016. Tersingkir di semifinal. Ya. Saya kekal sampai 7 minggu je. Tapi macam ni lah, masa saya dalam program reality tu macam ni lah. Semua orang tak perasan saya, tak kenal saya. Saya rasa macam tak ada orang ke perasaan aku ni, tak ada orang ke hiraukan aku ni. Tak ada orang tweet pasal saya tau. Tapi sebenarnya tak tau. Bila saya tersingkir kat semifinal rupanya ramai tak puas hati. Diorang kata, kenapa Nizam boleh tersingkir minggu ni? Patutnya minggu awal lagi. Fine. Saya tersingkir sebabkan saya tak ramai penyokong perempuan follower perempuan saya tak ramai perempuan je yang suka gundi ni kan, betul tak? Perempuan je suka gundi ni. Saya tak ramai. Saya punya follower IG 50-50. 50 laki, 50 perempuan Even yang perempuan tu pun 50-50. Laki ke perempuan ni? Sajat ke ni? Saya dah lah kurang follower. Lepas tu ada kata suruh beli follower. Saya kena beli follower? Sayang saya follow pun saya beli tau. Saya follow kawan saya tu saya bayar tau. Ya tu aku nak follow kau. Aku bayar. Saya follow orang pun saya bayar tau. Betul saya tersingkir dekat semifinal You know tak? Saya tersingkir disebabkan ada satu joke ni tau. Saya buat joke ni, orang tak gelak tau. Seorang pun tak gelak. Biasalah kan Melayu kat studio, mana nak gelak, diorang malas nak gelak kan. Tak ada orang gelak tau. Saya rasa joke ni kelakar tau. Saya nak try malam ni lagi sekali Saya nak try tengok joke ni kelakar ke tak. Okey, siapa pernah makan daging kambing? Cek. Okey, tahu tak daging kambing ni dia ada dua jenis Satu liat, satu lembut. Yang liat tu kambing. Yang lembut tu bukan kambing. Yang lembut tu kambing. Okey, memang patut saya tersingkir. Tak disangka lagi. Saya komedian baru, betul. Saya sangat baru tahu yang saya tak glamour. Okey. Saya sangat baru tau, betul, sangat baru. Saya abang cuba bau tangan saya bang. Bau kedai tak? Baru tau. Bau kedai. Saya ingat first time saya ingat pertama kali 2 tahun lepas pertama kali saya buat joke, saya buat show saya pertama kali saya rasa bangga tau. Walaupun pertama kali tapi half of the audience gelak dengan joke saya. You know, saya pertama kali tu buat show. Tapi separuh audience gelak dengan joke saya. Cuma yang tak best yang datang malam tu 2 orang Seorang yang gelak tu pun sebenarnya bukan gelakkan joke saya, tapi gelakkan saya. Tak kelakar lah, pergi baliklah jahanam. Bini saya tu mak saya diam je tau. Mak dengan bini je datang siam tu lah. Tapi mak saya bini saya dia gelak macam tu, tapi dia support saya tau. Dia pernah cakap kat saya tau, abang nak jadi komedian ni jadi diri sendiri. Sebab apa? Sebab we are who we are. You are who you are. Saya adalah saya. I am me. Mama. Come to me. Sayang. Itu antara joke bodoh saya. Betul ya? Saya seorang selebriti, betul? Selebriti yang korang tak kenal lah. Saya jadi selebriti ni susah tau. Sebabkan benda yang paling menyampah sekali adalah tak ada privacy. Seriously, memang tak ada privacy. Betul. Saya keluar mana-mana kan. You know, selebriti, orang akan pandang. Orang akan bagi perhatian. Jadi susah tau. Tapi saya ada trik. Saya keluar,
saya pakai selekeh. Betul. Kalau pakai selekeh ni dia macam camouflage, dia macam takkan Nizam kot pakai macam ni, takkan Nizam kot. So saya selamat. Tapi bila saya pakai smart, saya pakai coat, pakai tie, pakai kasut kulit, pun tak ada siapa perasan saya. Saya rasa sebenarnya bukan masalah baju sebenarnya. Ini mesti sebab kasut. Tapi betul, saya memang tak reti berfashion. Saya memang sangat teruk berfashion. Saya punya teruknya fashion. Sampai kan wife saya bahan saya tau. Lagi-lagi kalau kat restoran tau. Saya kalau dekat restoran, dia macam ni tau. Bagi saya nasi goreng. Dia tunjuk dekat saya tau. Orang yang ambil order tu, nasi goreng. Oh, kampung. Okay. Kampung! Saya marah tau. Hey, USA tau, USA! Kampung! Ini sekolah Cina okey lagi tau. Saya seorang selebriti Saya pernah berlakon iklan Brim. Seriously, saya tak tipu, boleh tengok YouTube. Saya berlakon iklan Brim. Tapi yang tak biasa bila saya berlakon iklan Brim tu, ramai orang cakap tu macam, ini mesti orang UMNO ni. Ini mesti orang BN ni. Memang pun. Saya orang Barisan Nasional. Sebab tu saya kelakar. Okey, Wan. Kelakar bukan negatif. Cuma, ya, walaupun saya dah jadi selebriti, saya tetap ada idola, betul? Idola saya, Haris Iskandar. You know, saya bila tengok Haris Iskandar tu kan, saya percaya satu hari nanti, saya akan jadi seperti Haris Iskandar. Betul? Betul? Tengok, dah start botak kat belakang ni. Lagi 10 tahun, sama dah. Tapi cerita pasal rambut, cerita pasal rambut, saya boleh menentukan kepandaian seorang lelaki melalui rambut. Macam saya tengok rambut abang ni, saya tengok rambut abang ni, saya tengok rambut Nash left-handed kat sini, saya boleh tahu. Saya boleh tahu tahap kepandaian seorang lelaki. Contoh siapa yang botak dekat depan sini, dia orang yang kuat ingatan ingatan dia kuat. So siapa yang botak depan sini dia ingat. Ada orang yang botak dekat belakang sini. Itu dia pandai. Tapi ada orang yang botak depan sampai kat belakang ni. Itu dia ingat dia pandai. Hey! Kau ingat pandai? Gua Okay. Ya, itulah seorang selebriti. Saya juga seorang arkitek. It's true, betul. Saya seorang arkitek, betul. Di siang harinya saya seorang arkitek. Disebabkan saya seorang arkitek lah, semua lawak-lawak saya lawak yang membina. Okay. Tapi ramai orang cakap tau, bila jadi arkitek ni kan mesti orang katakan, ini mesti kaya kan, mesti kaya. Sebab dalam TV tu, dalam drama tu, arkitek semua kaya. Bombong! Arkitek dekat Malaysia ni tak kaya. Sebab tu saya kat sini sekarang ni. Bohong. Saya ada kawan seorang, dia bekerja sebagai seorang professional barista. You know professional barista? Kerja dia buat kopi tau. Dia ada kemahiran membau, menghidu aroma kopi, dan dia boleh rasa biji kopi tu, dan dia boleh buat biji kopi yang terbaik. And dia dapat gaji yang tinggi. Saya nak jadi seorang professional barista. Saya nak cuba. Saya balik rumah mak saya. Saya ambil botol kopi, saya bau. Mak, kopi yang mak beli ni aroma dia tak bagus. Kualiti dia tak bagus. Mak kena beli kualiti kopi yang tinggi. Mak saya tengok. Itu teh. Kopi dengan teh pun tak berbeza. Cerita pasal kopi ni kan, saya seorang kita. Pernah tak dengar perkataan duit kopi? Siapa pernah dengar sini duit kopi? Okey, saya explain siapa yang tak tahu. Duit kopi ni adalah duit yang kita bagi kepada officer, government officer untuk mempercepatkan proses sesuatu untuk dapatkan permit ke, untuk dapatkan license ke kan. Bagi je ni cepat keluar. Saya pernah projek saya lambat siap nak dapat dia punya approval, lambat gila. Saya datang, saya kata ini mesti nak kena bagi duit kopi ni. Saya bagi dia 100. Saya kata, "Abang, saya boleh cepatkan tak saya punya approval?" Dia tengok duit tu 100. Awak tahu tak? Saya ada banyak lagi kerja nak kena buat tau. Boleh tunggu tak? Saya rasa tak cukup 100 ni. Saya bagi 500. Dia tengok. Awak macam tak faham Okey lah. Paling cepat saya boleh bagi besok petang. Saya rasa besok petang pun tak cukup cepat tau. Saya bagi 1000. Dia tengok 1000, dia marah saya tau. Kenapa tak datang semalam? Surat dah siap tau. Tapi itu dulu Itu dulu. Sekarang saya tak buat dah. Itu dulu
Janji. Cerita pasal duit saya paling benci tau bila persepsi orang awam terhadap kerjaya saya. Bila dia kata arkitek ni kan, ni kalau buat projek kerajaan, projek tu 10 juta, mesti 5 juta buat bangunan, 5 juta masuk poket. Benci. Saya benci tau orang cakap macam tu. Saya cukup tak suka. Saya dah cuba tau, 5 juta tak muat masuk poket. Tak muat. Kecil. Mengarut je. Saya tahu tak, saya habiskan masa 6 tahun tau belajar nak jadi arkitek tau. 6 tahun tau. 6 tahun tu macam-macam boleh jadi tau. Saya ingat tau masa saya belajar tahun 98 masa tu komputer belum start dipakai tau. Saya ingat lagi saya nak belajar, saya kata kat profesor, boleh tak kita orang pakai komputer? Sebab kan komputer ni mempercepatkan proses belajar kan, nak cepat kan, nak buat assignment kan. Kata okey boleh pakai komputer. Tiba hari submission saya seorang je yang submit. Yang lain semua tak submit. Lecturer macam mana dah? Ni apa hal ni? Kata semua nak pakai komputer. Tapi kenapa Nizam je boleh submit? Apa yang lain tak boleh submit? Saya cakap, lecturer, memang semua orang ada komputer. Tapi saya ada printer. Boring. Saya cerita pasal arkitek kan, boring. Saya tak nak cerita pasal arkitek. Saya nak cerita tentang bos saya. Bos saya seorang arkitek. Okay? Saya benci tau bos saya sebab kan dia suka paksa saya buat benda-benda yang saya cukup tak suka. Dia paksa saya buat benda-benda saya benci. Contohnya macam buat kerja, siapkan kerja, datang awal. Saya cukup tak suka tau. Cara dia paksa saya, dia buat satu WhatsApp group yang semua staff ada kat dalam tu. Biasa kan? Awkward tak ada bos dalam group WhatsApp? Kan? Tapi kita orang staff bijak tau. Kita orang buat satu lagi group WhatsApp yang tak ada bos. Ni semua muka-muka pernah buat ni. Tapi saya benci tau grup yang tak ada bos tau. Sebab apa tau? Sebab di luar waktu kerja, diorang suka share gambar-gambar tak senonoh, share gambar lucah kat dalam grup tu. Saya ambil keputusan, saya left grup tu, saya stay dalam grup yang ada bos ni. Grup yang ada bos ni, diorang share video. Wow. Yang share tu bos. Tapi saya pernah nak berhenti tau. Saya pernah nak berhenti. Saya kata, bos, saya nak berhenti kerja. Tapi bos saya, dia sayangkan saya tau. Dia kata, Nizam, aku tak nak kau berhenti kerja. Kau ingat Nizam kalau kau stay dengan aku, kau loyal dengan aku, one day, kau akan gantikan aku duduk kat kerusi ni. Saya kata, wow, it's a very good offer, you know. Jadi saya kata, okay bos, saya akan stay kat company ni. Dia kata, betul. Dia telefon, dia punya secretary. Farah, belikan kursi baru. Kursi ni bagi Nizam. Hari itu juga saya dapat kursi tu. Tapi pernah tak bos korang bagi satu task yang macam mustahil kan? Bagi task yang mustahil. Bos saya selalu tahu. Dia kata kan, Nizam, saya nak besok report tu siap ada atas meja saya. Dia kata, bos, paling-paling pun saya nak kena buat seminggu tau. Mana sempat satu malam ni? No, Nizam, I don't care. Saya nak besok report tu siap pukul 9 atas meja saya. Saya tak bodoh. Saya pandai. Jadi besok pagi, sebelum pukul 9, saya sorok meja dia. Kan? Biar dia sibuk cari meja daripada cari report kan. Kalau saya lalu depan bilik dia, Nizam, report mana? Atas meja. Mana meja? Tak tahu, cari lah. Itulah nasib kerja kat company Melayu kan. Tapi saya paling benci tau stereotip pasal Melayu tau. Saya paling benci tau. Lagi-lagi ada satu pepatah tu kata apa? Melayu mudah lupa. Saya cukup benci tau. Sebab apa tau? Sebab saya rasa istilah Melayu mudah lupa tu, dia lebih kepada istilah yang istilah Melayu mudah lupa tu, dia lebih kepada istilah Melayu mudah lupa. Allah, lupa pula. Saya Melayu lupanya rupa saya. Satu lagi istilah Melayu malas. Ini memang malas saya nak komen. Satu lagi Melayu lambat. Ini saya nak beritahu Melayu tak lambat tau. Kita orang cuma malas nak gerak awal. Saya pernah buat meeting saya panggil 10 orang kawan Melayu saya, 10 orang. Dalam 10 orang tu tak semua yang datang lambat. Ada 2 orang je. Dalam 10 orang tu 2 orang sahaja yang datang lambat. Lagi 8 tak sampai langsung. Dia kata, apa satu sampai? Lupa. Melayu kan. Satu lagi Melayu. Dia kata apa? Melayu mesti jual burger kan? Tapi memang betul. Kita tak pernah jumpa pun Cina jual burger. Kita tak pernah jumpa. India ada ke India jual burger? Berapa? Tak ada, tak pernah jumpa.
Melayu je jual burger. Saya pernah jual burger. Saya sendiri pernah jual burger. Tapi saya menyampah dengan... Saya pernah ya, pelanggan saya satu tu datang nak order burger tau. Bang, bagi saya burger ayam satu. Sorry. Ayam special. Saya kata, Dek, telur tak ada. So, boleh burger ayam saja boleh tak? Oh, telur tak ada Kalau macam tu bagi daging special lah. Dek, telur tak ada. Kalau burger daging boleh tak? Oh, telur tak ada Kalau macam tu bagi hotdog special lah. Dek, kalau dah telur tak ada, Dek, segala yang special semua tak ada, Dek. Okey, sorry bang. Kalau macam tu bagi benjo. Benjo ada. Nak berapa? Saya dah berkahwin. Saya ada seorang isteri, seorang saja. Okey. Isteri saya sangat tinggi tau. Saya pandang, first time saya jumpa isteri saya pandang dia macam ni tau. Masa tu dia dekat tingkat 1 lah. Mari. Dia sangat cantik tapi cantik ni orang kata kecantikannya datang daripada dalam. Memang betul? Dalam wallet. Lagi tebal wallet, memang cantik. Tapi sebenarnya cantik ni tak menjanjikan pandai tau. Kan? Wife saya minat bola sepak. Betul? Tapi dia tak tahu satu benda pun pasal bola sepak. Kan? Saya pernah bawa dia pergi tengok saya bersukan tau, dekat court tau. Dekat luar court dia menjerit. Abang, kau bang, geleceh bang. Apa tu? Foul bang. Bang, sepak bang. Terus gol bang. Gol. Saya marah dia tau. Badminton ni. Game pun tak tahu. Lepas tu saya bawa, dia kata, hai, ni bola sepak. Saya bawa pergi tengok, ni bola dekat stadium. Ni bola sepak. Okey bang. Come on Malaysia. Harimau Malaya. Harimau, come on serang Malaysia. Saya marah dia. Hai! Selangor lawan Kedah ni. Baru-baru ni World Cup. World Cup. Dia tanya, abang, Liverpool tak main ke? What? Liverpool dah kalah awal lah. Hai, kan. Tapi saya paling benci tau wife saya ni. Sebab apa tau? Sebab you guys pernah tak? Pasti pernah kan? Kalau tengok game yang melibatkan Malaysia, game yang melibatkan pemain badminton Malaysia, bola sepak Malaysia, mesti korang rasa macam tak nak tengok live lah. Kalau tengok live mesti kalah. Menang kan? Kan? Tak tengok menang, tengok live kalah. Menang kan? Wife saya macam tu. Saya nak tengok tau. Kata, jom tengok Malaysia lawan Indonesia semi final. Tak nak. Kalau tengok live mesti kalah. Lepas dia cakap gitu, saya marah tau. Oh, kalau tengok live kalah. Habis masa abang kat dalam melawak solo, kenapa tengok live? Kan dah kalah. Tapi saya percaya kenapa saya mengaku sebab apa pasukan bola sepak Malaysia asyik kalah. Sebab dia macam Lee Chong Wei tau. Kalau dia nombor 1, dia dapat datuk. Macam Nicole David, first in the world, dia dapat datuk. Cuba bayangkan kalau player Malaysia menang World Cup. Satu tim datuk tau. Itu adalah sepakan gol ni. Datuk tolong kepada Datuk. Datuk ke belakang menjadi Datuk. Datuk tolong kepada Datuk. Datuk lagi. Datuk menembak. Dia bakal gol. Gol dijaringkan oleh, saya tak tahu siapa, tapi saya tahu dia Datuk. Datuk Nizam? Nanti dah dulu. Saya sebenarnya saya suka tengok bola dekat rumah tau. Saya tak suka tengok bola kat mamak. Tapi setiap kali kalau saya tengok bola dekat rumah, wife saya akan bising tau. Dia akan cakap apa tau? Ni lah bang ni. Kerja bang. Tengok bola dekat rumah, goyang kaki. Saya marah tau. Habis selama ni awak mengata saya? Tengok bola goyang kaki. Fine. Saya bangun. Saya goyang pinggang pula. Itu jawab bodoh saya lagi ya. Tapi saya pernah kawan saya ajak tengok bola. Memang saya tak nak, saya tolak tau. Saya tak nak tengok bola kat mamak. Dia orang kata apa tau? Takut bini. Saya tak keluar tengok bola dengan dia orang. Dia kata saya takut bini. Saya nak beritahu takut bini ni, dia nak tanya bini dia nak keluar tengok bola pun tak berani tau. Itu takut bini. Yang saya nak keluar. Abang, kau ke mana? Tak jadi. Itu takut bini. Saya kalau nak keluar, saya cakap dia tau. Hai, abang nak keluar tengok bola dengan member. Dapat tak dapat belakang cerita lah kan. But at least berani tanya tau. Tapi biasanya tak dapat lah, dia tak bagi.
Saya bukan takut bini, bini tak takut saya. Fine. Okey, lupa. Kan? Memang saya dia suka marah tau. Sebab apa tau? Sebabkan dia ada thyroid. Dengar kalau perempuan ada thyroid, dia akan start marah, dia akan suka marah. Betul lelaki kena faham Perempuan kalau ada thyroid dia akan marah benda-benda yang remeh, benda-benda kecil pun dia akan start marah. Sebabkan thyroid ni play with the hormone. So why saya macam tu? Benda-benda kecil dia akan start marah. Benda-benda remeh dia akan start marah. Padahal benda kecil je. Macam saya tak tolong buat kerja rumah, saya balik lambat, saya ada perempuan lain. No, benda-benda kecil kan. Kan? Dia marah. Satu lagi masa tu baru anniversary dia marah tau. Masa tu anniversary. Laki mana pernah ingat anniversary kan? Tak pernah ingat tau. Dia kalau anniversary dia buat status panjang gila. Terima kasih abang kerana membuatnya menjadi ayah kepada anak-anak saya. Saya harap perkahwinan ini dah seterusnya akan macam cerpen tau, gila babi panjang. Saya lupa anniversary. Dia boleh cakap tau, ni abang ni tak romantik langsung. Anniversary pun tak ingat. Kan? Saya nak cakap hari tu saya dah buat benda yang paling romantik pernah saya buat tau. Saya like status dia. Dia pernah baca satu artikel lelaki akan start curang pada tahun kelima perkahwinan. Sebab tu dia rasa insecure. Saya kata apa? Kajian apa ni? Lelaki akan start curang pada tahun kelima perkahwinan? Bukan tahun pertama ke? Kan? Tapi sebenarnya saya ni bukan kata apa tau. Saya ni jenis yang sangat faham perempuan tau. Saya ni sangat-sangat faham perempuan. Sebab apa tau? Sebabkan saya, dalam diri saya ni, ciri-ciri saya ni, ada ciri-ciri perempuan. Sebab tu saya sangat faham pasal perasaan perempuan. Betul? Serius. Kan? Saya ada ciri-ciri macam perempuan, iaitu kaki saya. Saya kaki perempuan. Okay. Tak sampai je tu. Malah cerita pasal, okay, saya ada 2 orang anak lelaki. Tapi saya rasa saya dah spoil anak lelaki saya tau. You know sebab apa? Sebab mesti siapa yang ada anak penuai, saya selalu buat kat anak saya tau. Zunor, dengar cakap ayah. Kalau dengar cakap ayah, nanti ayah belikan toys. Jangan lawan cakap ayah. Kalau tak, ayah tak nak belikan toys. Semua orang pernah buat kan? Saya pernah buat. End up, saya terpaksa belikan toys. Dia dengar cakap saya. Tapi dekat rumah, toys dah berlambak dah. Penuh dengan toys. Yang saya marah tu, bila kita keluar shopping komplek, dia nak juga toys. Ayah nak toys. Saya marah dia, Zunor, dekat rumah dah banyak sangat toys. Kenapa nak toys lagi? Tak nak ayah nak toys. So marah tau, Zunor, no more toys. Main je kat rumah tu. Dengar cakap ayah. Kalau dengar cakap ayah, nanti saya belikan toys. Sama-sama kan? Itulah, saya dah kahwin, ada 2 orang anak Saya paling benci kalau saya benci kalau aku ni kan. Kalau family vacation kalau family vacation yang melibatkan long driving distance long distance driving, saya cukup tak suka tau. Sebab apa tau? Tak suka. Oh boy, kau pandai-pandai suka Aku salah cakap, kau pandai. You know, comel lah. Saya cakap tak cuki. Kalau saya salah tu. Saya suka tak suka sebab apa tau? Sebab kan mesti ada bunyi-bunyi macam bila nak sampai, nak kucing, lapar nak makan. Itulah perangai bini saya. Satu lagi perempuan yang overthinking. Kalau kita kemas barang nak pergi vacation dia selalu fikir macam tu tau. Macam ada benda yang tinggal lah. Always. Kan? Saya ada pampers anak ke? Dah, pampers dah letak dalam beg dah. Susu anak? Dah tak dalam beg, semua dah kemas dalam beg. Deodorant, benda semua sebut dah. Tuala semua. Dah semua dah tak dalam beg dah. Dah tu! Apa yang tinggal? Gerak. Sampai ke hotel, memang betul dia yang tinggal. Beg. Jadi semua tinggal. Anak mana anak-anak? Dalam beg! Itu gurau. Betul lah. Saya paling cukup tak suka. Okay. Siapa minat sini Transformers? Siapa suka Transformers? Okay, anak saya memang suka sangat Transformers. Dia masa saya bawa dia tengok masa Transformers nombor 1 tu. You know, ingat tak Transformers nombor 1 tu? First time Optimus Prime turun ke bumi, the first car yang dia nampak, dia akan imitate. Betul? Dia nampak lori, dia akan terus jadi lori. Cuba bayangkan kalau Optimus Prime salah turun. Dia turun kat Malaysia. And the first car yang dia pandang, Proton. Proton? Jadi apa? Jadi kereta, putih robot.
Rosak. Lepas tu dia jadi kereta. Minyak naik 20 sen. Jalan kaki lah sini. Lepas tu minyak turun 2 sen. Ya, naik 20 sen, turun 2 sen je kan. Tu jadi kereta balik. Baru jalan 1 kilometer dia bangun. Aduh sakit badan. Aduh hai. Apa sana Optimus? Aduh sana lubang, sini lubang, situ lubang. Ni jalan ke congkak ni? Tapi sebenarnya Proton okey. Proton memang okey. Tak ada masalah dengan Proton. Memang betul. Proton sebenarnya tak ada masalah. Memang betul. Tingkat tadi turun. Memang betul. Tapi itu bukan masalah. Itu bukan masalah bagi saya. Tapi mak saya jadikan benda tu masalah tau. Kata, Nizam, kau dah lah arkitek, selebriti pula tu. Takkan pakai Proton. Mana aku pakai Honda? Saya dengar cakap mak saya. Saya tukar Honda. Honda Cup. Honda Cup tau Honda Cup? Lepas tu mak saya marah tu. Itu motor. Mana aku pakai kereta? Okey, mak tak nak Honda. Mak nak Toyota. Saya nak kena sedarkan mak saya tu. Materialistik. Saya kata, mak, kalau kita pakai Proton ke, Honda ke, Toyota ke, kalau kita mati nanti, dan jenazah juga kita naik, mak. Mak saya cakap, van jenazah tu bukan Toyota. Nak juga Toyota. Dia lagi-lagi bab TV tau. Kalau TV yang paling latest, latest edition dia nak tau. Dulu masa keluar LCD dia nak LCD. Keluar LED dia nak LED. Baru-baru ni TV 8K Ultra HD. Dia nak TV tu. Saya selama ni tengok mak saya dekat rumah, dia tengok berita je tau. Kenapa nak HD? Adakah tengok berita dengan TV HD, matlamat kerajaan akan lebih jelas? Tapi tak payah cerita pasal mak kan, tak payahlah. Lagi-lagi mak sendiri kan. Okay. Mak mertua saya baru lepas mak mertua saya baru lepas operation cataract tau. Operation cataract ni dia akan buang selaput mata, lepas tu dia akan jadi jelas balik penglihatan dia kan. Dia buang jadi jelas. Jadi apa benda yang selama ni dia tak nampak, dia dah start nampak dah. Contohnya macam debu dekat bawah kerusi, sawang kat siling, perangai buruk menantu dia, janji manis pilihan raya. So dia dah start nampak tau. Bila dah makin jelas ni kan, dia dah start buat benda-benda yang selama ni dia tak buat. Dia dah start masak. Macam-macam dia masak. Dia nak masak apa tu, kari ayam kan, daging kurma kan. Dia dah start masak macam-macam tau. Macam-macam dia masak. Saya cakap kat kawan saya, awak bila nak operate cataract? Nanti boleh masak. Okay. Saya bukan nak cakap awak saya tak reti masak, tapi saya lagi pandai masak di bawah saya. Betul, saya kalau masak saya macam chef Wan tau. So hias-hias saya cantik tau. Saya kalau masak kan, saya ambil apa tu, timun, saya potong bentuk star kan. Lepas tu saya tabur bawang goreng macam icing kan. Lepas tu saya ambil sos, saya buat bentuk muka orang senyum, walaupun masak air. Hebat kan? Betul saya pakai Proton, betul, saya pakai Proton. Tapi saya nak beritahu saya pakai Proton Preve tau. Betul? Preve ni sebenarnya best tau. Dia punya handling the best, dia punya acceleration the best, dia punya braking the best. Yang tak best kena bayar bulanan je lah. Kan? Tapi saya nak cerita tentang perempuan ni punya overthinking tau. Dekat kereta Preve tu ada satu button tau. Button tu tulis SAT. Saya tak tahu button tu untuk apa tau. Saya nak tekan. Saya nak cerita, bukan isi saya, perempuan overthinking tau. Dia kata apa tau? Hai, kalau tak tahu jangan tekan. Kau rosak kereta kau. Kalau tak tahu jangan tekan. Kau rosak kereta kau. Saya nak beritahu dalam sejarah pembuatan kereta tak pernah mana-mana pengeluar kereta buat satu button untuk rosakkan kereta tau. Pernah ke? Ini design kereta kita yang terbaru. Button atas ni aircon, button tengah ni emergency light, button bawah ni kalau tekan kereta rosak. Pernah ke? Apa kalau ada button tu kalau tekan kereta rosak, lepas tu nanti hantar pergi workshop tengok. Ya, apa rosak? Kasih cek. Lu tekan ini button lah. Ini button kasi rosak kereta tau. Apa saya tekan? You tak macam manual ke? What? Saya nak beritahu kalau betul lah memang ada button ni, memang ada semua kereta ada satu button, kalau tekan kereta boleh rosak, saya tak perlu risau. Sebab saya pakai Proton. Sebelum saya tekan button untuk rosakkan kereta, button tu rosak dulu.
Hayo. Itulah wife saya. Dia memang sangat apa. Dia memang perangai macam tu tapi saya sayangkan dia. Cuma saya nak beritahu, saya tercacul lah dia. Kau suka buat aku macam ni. Saya nak beritahu saya sayangkan wife saya, tapi wife saya tak tahu tau. Sebelum saya kahwin dengan wife saya ada seorang teman wanita yang saya sangat sayang. Sebetulnya saya sangat sayang teman wanita ni, tapi kita orang tak sampai jodoh sebabkan ayah saya tentang. Sebab apa? Ayah saya bagi alasan perempuan ni ada tabiat buruk. Kan? Saya kata, ayah, yang nak kahwin saya, baik buruk dia, saya yang patut terima. Kenapa ayah tak nak? Nizam, ayah tak nak kau kahwin dengan perempuan ni. Ayah tak nak perangai buruk dia ni akan jejaskan perkahwinan kau. Saya cakap, ayah, saya tak peduli. Saya tetap nak kahwin dengan perempuan ni. Ayah setuju atau tak, saya tak nak ambil tahu. Ayah saya marah saya tahu. Nizam, ayah tak suka. Ayah tak nak kau kahwin dengan perempuan ni. Dengar cakap ayah. Kau dengar cakap ayah, nanti ayah belikan toys. Terima kasih. Saya Nizam. Assalamualaikum. Cik, saya punya baju tebal. Oh, yang bebal. Pasal lagu sikit. Dipakai itu bos. Apa kita nyanyi? Di WhatsApp enggak dibaca. Singkat. Masih kan? Mau lah, singkat. Oh, iya, benar ya.